Sebenarnya banyak pilihan. Bukan lambakan. Kalau kita ada inisiatif, kreativiti kita, bagaimana untuk memasarkan durian kita. Jadi langkah kerajaan melalui farmer sendiri. Dalam peringkat negara Malaysia kita telah ada 90 pusat penjualan durian untuk membantu pekebun-pekebun. Di samping itu, pihak farmer telah meletakkan harga siling. Harga siling sebanyak RM2.70 per bagi durian kampung. Bagi durian kampung. Bagi durian kampung. Ini maknanya kita membantu juga. Kalau jika ada lambakan durian melebihi daripada permintaan. Jadi pihak farmer dan kerajaan sedia membantu. Dan kita telah pun mengambil tindakan dengan mewujudkan lebih banyak lagi pusat penjualan. Pusat durian dan tempoyak contohnya di Batu Kurau. Maknanya mereka boleh terus hantar kepada pusat pemrosesan itu. Dan pihak operator akan bersedia membantu harga-harga tersebut dengan harga yang agak baik lah. Agak baik. Tapi yang penting ialah durian tu biarlah nampak ada premium lah. Walau tak premium 100% pun, separuh premium pun maknanya mana harga ada pasaran lah. Bukan buat tempoyak, dia buat paste. Buat paste. Dan dia akan ekspor. Tempoyak pun dapat permintaan yang tinggi, jualan harga yang agak mahal juga. Kalau kita nak makan tempoyak sekarang ni, bila musim dia bukan senang nak dapat tempoyak pula tu. Jadi kita secara kebetulan semua negeri ada durian. Semua ada durian serentak dia punya harvest. Jadi perkara ni tak boleh nak elak, tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada petani, pekebun, pemilik durian dan sebagainya. Daripada farmer tak ada. Setakat hari inilah. Jadi farmer memang ada kontak dengan setiap daerah. Ada pegawai farmer peringkat daerah yang menghubungi pekebun dan sebagainya. Kalau mereka tak langsung tak boleh nak jual, farmer akan membantu dari segi penjualan. Tapi harga sekali agak RM2.70. Jadi mengelakkan lambakan, mengelakkan daripada mereka kerugian.